Setelah sekian lama tak upload video, so dalam video ini aku akan cuba kongsi sedikit tips di mana macam mana aku break the plateau ataupun memecahkan kebuntuan dalam mendapatkan timing yang lebih baik. Alhamdulillah tahun ni bersama TRS untuk tahun ke-6, tahun ke-6 akhirnya berjaya memecahkan catatan peribadi untuk jarak 10 km 43 minit, jarak half marathon pada KL Standard Chartered Marathon 1:35.36 macam tu. And then yang paling aku bangga sekali adalah meningkatkan ataupun memperbaiki catatan masa bagi jarak full marathon, di mana sebelum ni aku mencatatkan 3:46 tepat di Kuching Marathon 2024 ke 3:23 3 jam 23 minit di Kuching Marathon. So dalam video kali ini aku akan cuba berkongsi sedikit sebanyak tentang bagaimana orang boleh meningkatkan ataupun keluar daripada kebuntuan dalam mencari timing yang lebih baik. Untuk tips-tips common seperti macam mana nak buat speed work, macam mana nak buat long run, macam mana nak buat training plan, aku pernah share beberapa tahun dulu. Korang boleh tengok dekat playlist yang aku akan include dalam video ini. So first of all, aku rasa above all, benda yang paling penting sekali dalam meningkatkan prestasi larian korang adalah consistency. Aku tak kata semua orang kena buat run streak macam aku. Alhamdulillah hari ini pada tarikh video ini diriliskan, aku sudah sepatutnya berlari pada hari ke-771 untuk run streak aku. Tapi keywordnya adalah consistency. Maksudnya korang kena maintain a good rhythm of training. Yang paling penting sekali, easy runs jangan tinggal. Kalau boleh dalam fasa training untuk sesuatu race ataupun larian, korang kena ada speed work, korang kena ada long runs. So very basic. Tapi banyak orang selalu assume ataupun ambil mudah dan tinggal tak training pun. So last minute panic buat long run LSD, expect untuk dapat PB. No, that wouldn't be enough untuk meningkatkan prestasi larian korang. Nombor 2, again berbalik pada point, easy runs. Keep your easy runs easy. Jangan race masa training korang. Jangan kejar ego, jangan kejar likes, jangan kejar popularity, sebab tempoh training tu memakan masa yang lama. Korang berisiko untuk mendapat kecederaan, berisiko untuk burn out dan berisiko untuk plateau. Sebab tu korang datang ke video ni untuk dapat tips untuk improvement. Nombor 3, opposite of easy runs, do your speed works religiously. Kalau boleh, speed work tu lah masanya di mana korang find the limit. Bila korang buat speed work, apa benda yang aku belajar sepanjang training block yang banyak memberi hasil, especially untuk tahun ni daripada segi PB, sebab aku dah lama stuck at a certain timing, adalah kena simulate ataupun workout korang tu kena menghasilkan situasi atau senario yang hampir sama seperti race day. So contoh yang aku bagi, instead of korang buat workout yang aku panggil workout glamour lah, 400 meter repeat kali 8 kali 10 kali 12, nampak best lah. Korang boleh lari pace 3.5, boleh lari pace 3.45. Tapi aku rasa yang lebih efektif, especially untuk pelari jarak jauh, adalah buat mungkin beberapa repeats yang singkat, 400 meter tadi. Pada awal ni mungkin 3 ke 4 set, and then masukkan satu segmen yang sederhana ataupun moderate, yang agak sukar tapi korang boleh maintain, buat pada distance yang lebih jauh. Contohnya 400 meter kali 4, tengah-tengah tu korang masukkan 3.2 km ke 3 km pada pace yang sedang-sedang, and then lastly korang masukkan semula 400 meter punya set. Ataupun korang boleh buat di opposite, buat 3.2 km 400 kali 4 tengah-tengah, and then 3.2 km. Itu aku rasa lebih efektif daripada segi mencabar ataupun menghasilkan senario yang sama seperti semasa race day. Keempat, there's no shortcuts. Long run kena buat every week supaya korang membina ketahanan dan endurance, aerobic capacity. Long run aku rasa especially bila korang dah mula start dapat fitness ataupun improvement, especially di pertengahan fasa training, korang boleh masukkan sedikit pace yang mungkin agak mencabar di pertengahan ataupun di penghujung long run. Sebab it's not about the average pace long run tu, tapi
korang punya endurance ataupun keupayaan mental korang untuk mengharungi 1/3 atau beberapa kilometer terakhir dalam race korang yang akan mendatang. Dan aku rasa lastly is mileage lah. Mileage is very very basic, but semua orang selalu ambil mudah nak lari marathon, tapi mileage weekly 30 km. Nak lari half marathon tapi mileage weekly 20 km. Cannot lah. Aku rasa paling kurang pun dia tak ada, kenyataan ni tak ada apa-apa asas ataupun basis, tapi aku rasa basic rule of thumb is kalau korang nak lari contohnya half marathon 21 km darab 2, maybe that's a good place to start. 42 km setiap minggu. Kalau nak lari marathon, okey lah, untuk beginner aku tak rasa korang boleh lari 80 km setiap minggu, but spend some good time, maybe dalam 6 jam, 5 jam setiap minggu untuk berlatih dengan konsisten supaya korang boleh improve. And then aku rasa yang bonus tips, find someone who can guide you. Mungkin kawan-kawan korang, mungkin personality media sosial, mungkin proper jurulatih yang boleh guide korang. Sebab in the end kalau lari sendiri-sendiri ni mungkin up to one point actually korang dah plateau, korang dah tak melihat barang peningkatan, korang akan start rasa bosan, tak ada joy in running. That's the most important thing lah aku rasa. Korang kena enjoy the process. Of course kena ada sedikit pressure, kalau tak ada pressure korang tak akan improve, but yeah, that's the idea lah. Korang kena enjoy keseluruhan proses, and bila dapat perform tu aku rasa that would be the very best feeling, especially dalam bidang larian lah. Ringkas je, video tak ada structure, video tak ada script, tak ada apa-apa, just random, spontaneous. Mungkin tak berapa banyak input yang korang boleh dapat, tapi mungkin korang boleh scroll video-video lama aku yang share sebelum ni. Aku harap video ni bermanfaat. Mungkin tahun depan aku harap ada konsistensi dari segi penghasilan konten, but thank you for watching. See you next time whenever that is. Bye bye.